Ulama berbeza pendapat, syaitan yang di mana yang diikat ni? Syaitan mana yang diikat? Ada yang kata semua syaitan. Ada yang kata tak, yang diikat ni bukan semua. Yang diikat ni hanya maradah, yang ganas. Kerana ada riwayat lain sebut wasufidat maradatu syayatin. Yang dibelenggu hanyalah jin yang syaitan yang ganas. Ada yang kata bulan puasa syaitan masuk ISA. Lepas tu kalau mimpi di bulan puasa, adakah dikira mainan syaitan juga? Adakah mimpi itu betul? Baik. Ni lama duduk balok. Bulan puasa syaitan kena ikat. Main malam pertama Ramadan ada satu seruan, kata dia, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang nak cari, yang mengharapkan kebaikan, aqbil. Dalam bulan Ramadan, terdapat hadis yang menyebut bahawa syaitan dibelenggu dan diikat. Namun, mengapa masih ada orang yang tidak berpuasa atau melakukan perkara mungkar? Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Cuma ulama berbeza pendapat, syaitan yang di mana yang diikat ni? Syaitan mana yang diikat? Ada yang kata semua syaitan. Ada yang kata tak, yang diikat ni bukan semua. Yang diikat ni hanya maradah, yang ganas. Kerana ada riwayat lain sebut wasufidat maradatu syayatin. Yang dibelenggu hanyalah jin yang syaitan yang ganas. Ada yang kata tak, itu hanya simbolik. Maksud dibelenggu tu kerana dia tak mampu nak goda manusia, sebab manusia lapar dan tak syok nak buat dosa. Maka ada tiga pendapat di situ. Maka saya mengatakan sebenarnya yang diikat adalah yang diganas. Yang bersifat ganas. Kerana riwayat hadis itu sahih. Tapi Ustaz, kalau yang ganas pun diikat, macam bulan puasa ni macam tak diikat je, tengok ramai orang buat dosa kan? Kita kata sebab manusia bila dah dilatih untuk menjadi hamba syaitan, maka bila syaitan diikat pun dia masih lagi terbiasa menjadi hamba kepada syaitan. Kesan tu masih ada. Allahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, apabila tiba malam pertama Ramadan, sufidat asyayatin wa maradatul jin. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan ikat syaitan dan jin. Nabi kata apabila mai sahaja awwalul lailah, malam pertama Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan dan jin diikat. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Pintu neraka dikunci, tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka sepanjang Ramadan. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Manakala pintu syurga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Wa yunadi munadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berseru satu penyeru. Demai malam pertama Ramadan ada satu seruan, kata dia, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang nak cari, yang mengharapkan kebaikan, aqbil, silakan. Ini malam Ramadan sudah mula. Siapa nak cari kebaikan, inilah masa dia. Aqbil, silakan. Wa ya baghiyash syarr aqsir. Suara itu kata, wahai orang yang mencari, wahai orang yang mengharap nak buat jahat, aqsir, sila berhenti. Pasal nak bagi laluan kepada Ramadan al-Mubarak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara itu kata, walillahi utaqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermula daripada malam awal Ramadan sehinggalah last Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berjanji dia akan membebaskan orang-orang daripada neraka. Mana-mana orang yang sudah tertulis dia akan ke neraka, ada di kalangan mereka ni yang Allah withdraw dia, keluar daripada neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika kullu lailah. Offer ini berlanjutan setiap malam sehinggalah berakhir Ramadan. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa maksud yang dikatakan syaitan dan jin diikat? Apa maksud dia?
Ulama berbeza pendapat. Satu, dia kata yes. Oleh kerana itu hadis sahih, dan hadis sahih itu kata syaitan, iblis, jin ditambat, dirantai dan diikat, maka memang mereka ditambat dan diikat. Mereka ni tak ada sembang-sembang panjang, mereka tak ada nak takwil-takwil, mereka tak mau nak tak mau. Oleh kerana itu hadis sahih kata syaitan ditambat dalam bulan Ramadan, maka syaitan ditambat, full stop. Pendapat satu. Pendapat yang kedua kata hanya syaitan dan jin yang ganas-ganas yang ditambat, tapi masih ada syaitan dan jin yang dilepaskan. Satu pendapat. Yang ketiga daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu nama besar di kalangan ulama-ulama Islam, yang sampai hari ini tulisan dia, pendapat dia dirojok. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata setan, jin ada yang masih tidak ditambat, tetapi mereka tidak boleh secara maksimum mengganggu dan merosakkan umat Islam. Dia kata kerana majoriti umat Islam apabila masuk Ramadan semuanya sibuk nak buat ibadat. Kerana sibuknya mereka nak buat ibadat, mereka sibuk dengan puasa yang benar-benar puasa. Mereka sibuk dengan baca Quran, mereka sibuk dengan nak buat amal yang saleh. Kerana sibuknya mereka nak buat baik, mereka tak ada masa untuk nak dengar bisikan syaitan. Maka syaitan kurang boleh mempengaruhi orang-orang yang betul-betul berpuasa. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kata Syekh Atiyah Sakhar tentang yang dikatakan syaitan, iblis, jin kena tambat ni, dia kata setan, jin, mereka tak boleh nak kontrol dan nak kuasai orang Islam yang betul-betul berpuasa, iaitu orang Islam yang bukan sahaja tahan lapang, tahan dahaga, tetapi orang Islam yang puasa, yang menahan nafsu dia. Dia jaga lidah dia daripada cakap benda tak elok, dia jaga mata dia daripada tengok benda tak elok, dia jaga hati dia daripada fikir benda tak elok, dia jaga diri dia daripada buat dosa, maka syaitan tak boleh nak buat apa kat depan ni. Itu kata Syekh Atiyah Sakhar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walau apapun tafsiran yang dibuat oleh ulama, kesimpulan yang kita buat apa dia? Pastikan kali ini kita tak main-main. Kita betul-betul nak manfaatkan bulan Ramadan ini dengan melakukan semua benda-benda kebaikan. Kita berjanji dalam bulan Ramadan ni Quran kita akan baca siang malam. Kita berjanji dalam bulan Ramadan ni kita akan cari seberapa banyak kebaikan untuk kita buat. Dan kita berjanji dalam bulan Ramadan kali ni sedaya upaya bercerai nyawa. Puasa syaitan masuk ISA. Lepas tu kalau mimpi di bulan puasa adakah dikira mainan syaitan juga? Adakah mimpi itu betul? Baik. Ni lama duduk balok. Bulan puasa syaitan kena ikat. Dalam hadis kata sulifatif syayatin, diikat akan syayatin. Syayatin ni jamak daripada kataan syaitan. Syaitan ni kita buka kaum-kaum Arab, dia kata itu man syaitana minal jin wal ins. Syaitan ni maksudnya jin-jin yang tersangat jahat. Kalau jin saja tak panggil syaitan. Syaitan ni maknanya man syaitana, orang yang sangat melampau jahat. Jadi kalau jin faham daripada diikat, maknanya syaitan pada bulan Ramadan adalah jin api, bukan syaitan jenis manusia. Syaitan dua, jenis manusia sangat jahat. Yang kedua jenis jin, sangat jahat. Dalam hadis ni tak kata ikat manusia, ikat syaitan jenis jin. Tapi kalau syayatin ni tersangat jahat. Jadi bila hak sangat jahat je kena ikat, kata ulama-ulama, jin syaitan, jin hak tak dapat title syaitan, jahat-jahat sikit tak kena ikat. Ini juga satu pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sedangkan syaitan, mimpi ada tiga. Yang pertama ru'yah salihah, mimpi yang benar daripada Allah. Yang kedua mimpi syaitan. Dia nak suruh kita takut. Mimpi jumpa rimah kerja kita, mimpi jumpa apa ratu kopek macam-macam peseng. Tu syaitan, gangguan daripada jin-jin yang tidaklah sampai darjah syayatin. Berikut adalah penjelasan ringkas makna syaitan dibelenggu. Hadis ini tidak bermaksud semua syaitan diikat secara fizikal. Ia lebih merujuk kepada pengurangan pengaruh dan godaan syaitan terhadap manusia. Dalam bulan Ramadan, umat Islam lebih fokus beribadah, sehingga godaan syaitan menjadi lemah. Ada juga ulama berpendapat bahawa hanya ketua-ketua syaitan sahaja yang diikat, manakala yang lain masih bebas.
Manusia masih memiliki nafsu yang mendorong kepada kejahatan. Tabiat buruk. Kebiasaan buruk yang telah lama tertanam dalam diri seseorang sukar dihilangkan walaupun dalam bulan Ramadan. Syaitan dari kalangan manusia. Godaan juga datang dari manusia yang berbuat jahat. Syaitan yang tidak dibelenggu. Hanya sebahagian syaitan sahaja yang dibelenggu, iaitu yang besar atau ganas, manakala selebihnya masih ada. Hikmah. Ini adalah ujian bagi umat Islam untuk melihat sejauh mana keimanan dan ketakwaan mereka. Bulan Ramadan adalah peluang untuk melatih diri melawan nafsu dan godaan. Kesimpulan. Syaitan dibelenggu bermaksud pengurangan pengaruhnya, bukan pengikatan fizikal sepenuhnya. Manusia masih perlu berusaha melawan nafsu dan godaan lain. Sentiasa merujuk kepada pihak-pihak yang berwajib dalam hal hukum agama agar tidak timbul kekeliruan. Kami ingin memperkenalkan kepada anda satu laman yang penuh manfaat, Amanah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat terbaik untuk mempelajari Al-Quran secara online. Dapatkan akses kepada tafsir, panduan tajwid dan banyak lagi secara percuma.